Hari ni saya nak masak daging itik. Okey, itik frozen puan 1 kilo. Tu 5 kasturi 2 biji. Okey, kita perap selama 5 minit. Sekejap lagi kita perap dengan gula selama 10 minit. Okey, 1 sudu gula saja sudu besar. Itik dah dibersihkan, kita perap dengan gula kasar 1 sudu besar selama 10 minit. Sekarang kita mula memasak. Ni santan 150 gram sama dengan cili dan bawang putih. Tu kita dah masuk kunyit dengan garam. Okey, sekarang kita masuk itik. Okey nah. Lepas tu anda tudung. Saya tutup dia selama 1 jam. Lama-lama sekali kita buka kan. Lepas tu kita tambah ni. Dia sampai jadi minyak. Santan tadi sampai jadi minyak puan.